guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ni saya mau buat Kaison haul. Okay, so saya ada pergi Kaison tadi and then saya ada beli barang. Barang dia barang-barang comel yang saya beli. And then okay, ada satu bakul dalam ni semua barang-barang Kaison. Macam biasalah, Kaison yang saya pergi dekat One Borneo. Sebab sana je paling dekat dengan rumah saya. So tadi saya ada jalan-jalan and then saya pergi masuk Kaison and then beli barang lah macam biasa. Kaison banyak barang comel-comel and then harga dia berpatutan. So, saya beli lagi barang di sana. Tada! Okay, ada dua macam biasalah. Kalau si Risa sama Alisa yang berjalan, dorang kena beli mainan yang sama ya guys. So, ini adalah Fun Shape Dough Play Set. Okay, dia set Play Dough. Dia macam ni lah. So dia ada 4 pilihan belakang ni. Ada yang macam car, ada yang comel-comel ni, kan, yang earth punya ni. And then ada dinosaur, ada yang fish, hidupan laut. So yang tadi dia ada 2 pilihan saja dekat Kaison. Dia ada yang car sama dinosaur je. So dorang pilih yang car lah. Sebab dinosaur tadi macam tinggal satu, jadi diorang berebut. So, kami nak bagilah. So, bagi yang ada. So, yang banyak tu ni, yang kenderaan tu. Okay, so bagi sama je lah. Supaya diorang tak berebut nanti kan. So, satu kotak ni dalam harga RM13.90. Next, saya beli. Kalau mamak dia beli mainan, kalau anak dia beli mainan, mamak dia pun kena ada barang lah. Habis takkan dengan anak aja beli. Okay, so kita tengok kejap Ini barang yang kedua saya beli dekat Kaison. So ini macam baru ya guys, stiker ni. Okay, yang ni satu, yang ni dua. Okay, so belakang dia macam ni. Satu yang jenis capybara ni, capybara ini yang satu lagi yang begini, yang macam rabbit macam tu. Okay, so saya beli 2 design ni lah. So, saya beli 4. Satu set untuk saya, satu set untuk mamak si Alisa. So, kita orang punya hobi ni sama ya guys. Kalau saya racun dia, dia terracun. Tapi kalau dia racun saya pun terracun. Begitulah. Dia tak boleh dua-dua berjalan. Nanti habis duit. Cepat mudah terracun ya kami dua ni. So, ini adalah barang yang ketiga. Tada! Okay, saya beli lagi blind box dari Kaison. Bento Delight. Hari tu saya dapat chicken, ayam goreng. So actually saya nak sangat ni yang apple ni. Sebab saya minat warna merah. So saya rasa ni comel yang apple. Nama dia Baby Emma. Saya beli lagi satu. Okay. So yang ni harga ada RM18.90. Saya harap saya dapat warna merah. Kalau sama aku boleh buat lah. Saya dah dapat ni. Saya nak mau ni. Saya mau yang warna merah ni. Ini juga. Saya nak warna merah. Okay, ni satu blind box. So, barang seterusnya yang saya beli pun sama juga blind box. Tada! Okay, ni adalah Paradise. Dia B. Okay, pilihan dia ini. Dia ada 4 pilihan, okay. 1, 2, 3, and then 4. Lepas tu dia ada 2 secret sini. Yang ni murah saja, RM13.90. Saya tengok display dia. Dekat Kaison dia ada display tau. Blind box orang. So comel, dia size besar juga. Okay, just nice. Dia just macam yang gebu-gebu macam tu. Okay, so tadi saya tengok dia punya display tu, saya macam terminat yang ni, 2 ni. Yang ini dengan yang ini. Comel guys, 2 ni. So saya harap saya dapat toasty atau puffy lah macam tu. Ini RM13.90 juga. Okay, murah. Saya beli ni. Saya beli 3. Actually saya 1. Yang ini mamak si Alisa terracun juga. Saya yang racun dia. Sebab saya memang kadang-kadang kalau pergi Kaison saya beli blind box kan. Jadi actually dia tak juga mau beli blind box ni. Tapi dia tengok saya balik-balik beli blind box. Last dia terracun. Dia beli 2 terus guys. Dia beli 2. So saya teruslah minta untuk buat haul lah gitu kan. So dia beli 2. Ini dia punya 2. Dia 1. Okay, ini stok dia lah. Ini barang terakhir. Guess what?
Ini barang mama si Alisa actually, tapi saya masuk juga dekat saya punya haul. Dia sudah beli 2 blind box kan tadi, and then dia beli lagi 2 blind box yang ini. Okay guys, dulu saya pernah beli ni. Saya ada kasih beli si Risa sama Alisa, and then lepas beberapa minggu kemudian saya ada beli lagi untuk si Alisa, untuk si Risa. So yang saya pernah dapat Bilby sama Katie yang ni, yang coffee sama yang burger. Okay, Alisa dah dapat 2. Alisa hari tu dapat yang ramen. So saya dah beli 2, jadi saya malas mau ambil yang bedak sama. Jadi saya beli yang tadi 2 tu lah. Okay, so ini si Mama Alisa teracun juga sebab dia bilang dia suka yang bahagian background dia. And then dia ada bagi yang comel cute patung macam ni lah. Kan? Yang ni murah saja guys, dalam berapa tu sudah harga dia? RM11.90 yang ni. So dia beli 2. Okay. So actually, okay, yang 2 ni yang 2 ni barang mama si Alisa. 2 ni. Sekali dia borong 4 blind box terus ya guys. Saya punya barang ni je. So saya dah pernah beli yang 2 benda ni, yang tu kan, saya dah pernah beli ni. Jadi saya tak teracun lah yang ni. So saya punya barang untuk blind box ini je. 2 ni. Yang ni saya pernah beli kali kedua, yang ni belum pernah. Okay, so nanti next video saya akan buka satu-satu lah, satu video yang ini, satu video yang ini. So kita tengok apa yang saya dapat. Kalau korang berminat semua barang-barang yang saya beli ni, semua ni ada dekat Kaison. Okay, Kaison ada dekat satu Malaysia. So kalau korang berminat barang-barang yang saya beli ni, tengok. Korang boleh beli dekat Kaison, harga dia murah-murah aja, okay? So dekat Sabah tiada Pop Mart, rasanya macam tiada Pop Mart dekat Sabah. So kita orang mampu beli dekat Kaison je lah. Jadi blind box dia di sana pun murah-murah juga, okay? Boleh lah, kita macam self reward kan. Sebenarnya actually beli blind box ni macam best juga, macam yang wow, kita excited, kita dapat apa? Dapat laki, dapat yang kita mahu ataupun tidak. Actually perasaan tu yang mahal. Okay, so ini je lah barang yang saya beli. Actually ada satu barang lagi, toys, tapi si Yano sudah buka. So kita buka, kita haul yang ni je lah yang ada. Okay, so itulah video saya kali ni. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video. Bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.